Welcome to Fikri Rosli Channel. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, hari ni hari Khamis, hari Christmas, 25 hari bulan 12 2025. Hari ni kita ada event besar. Okey, event Motinas Elite 150S. Nampak tak ni? Okey, katanya hari ni adalah ride penutup untuk tahun 2025. Maksudnya ni ride yang kedua. Kedua ke ketiga? Ketiga, ride yang ketiga pagi tahun 2025. So hari ni kita akan pergi menawan Bukit Fraser dengan tim ECC, Elite Central Community. Tengok baju ni, Modenas ECC. Okay, hari ni saya bawa anak saya Muhammad Haras. Tak apa Muhammad Haras. So kita akan pergi ke Selayang dulu. Kita akan kumpul dengan kawan-kawan kat sana. Kemudian baru kita bergerak ke Bukit Fraser. Ciao dulu. Okey, sekarang kita dah mulakan perjalanan daripada Masjid Hulu Kelang atau Masjid Ar-Ridwan yang orang panggil sebelah kiri ni. Kita menuju ke Petronas Bandar Baru Selayang Fasa 2A. Kat sana kita akan berjumpa dengan kawan-kawan Modenas Elite yang lain. Let's go. Kita dah sampai Petronas Bandar Baru Selayang Fasa 2. Okey, kita dah sampai Petronas Bandar Baru Selayang Fasa 2A. Ni Abang Talib. Sekarang kita nak perkenalan dulu dengan kawan-kawan yang ada kat sini. Apa dah? Bang, saya interview sikit. Nama abang apa? Hisham. Hisham daripada Terengganu. Alhamdulillah. Tapi hari ni daripada Budu. Hari ni daripada Budu. Saya kenal daripada Budu. Abang Hisham. Abang ni Abang Syah kan? Aizal. Abang Aizal dari mana? Asal Melaka daripada Salak Tinggi Sepang. Melaka, Salak Tinggi Sepang. Alright. Abang nama apa? Syah. Syah. Abang Syah daripada mana? Melawati. Melawati. Okey, kita dekat. Saya dulu Kelang Wiki Perdana. Oh, Abang Talib baru sampai. Ni Abang Talib kita otai. Ini paling otai. Abang Talib dari sini ah? Selayang ah? Masjid kedua ni. Oh. Ke depan sikit ada Chef ikan bakar tu. Ke depan tu. Dekat je. Dekat je. Abang nama apa bang? Dah. Nama apa nama? Oh, nama Azizi. Azizi. Dambo. Dambo. Dari mana? Saya dari Kajang. Dari Kajang. Ya. Okey. Kami sangkut Syami ah. Dia sangkut daripada JB. Katanya Abang Mi tunggu dia dekat mana? Pedas Tol Pedas. Ni area Pedas. Yalah. Tapi dia tak sampai. Tapi Bami jadi datang patah balik. Tak pasti. Saya belum macam masak lagi. Sini ada lagi. Hari ni kita ada W motor RT tu. Wah, ini 250cc ni. Tapi tak apa. Kita ride santai-santai je. So nanti kita akan jumpa ramai lagi dekat Caltex Batang Kali. Kata ni kat sini ada 5, 6 motor termasuk W motor, 7 motor. Satu biru hari ni. Bukan. Baru ada warna biru. Hari tu biru kalah, hari tu grey kalah. Grey kalah. Grey ada 4 je masa kita naik Bukit Tinggi. Oh ya ke? Ada 4 je. Lepas tu 9 lagi tu blue. Yang ni? Yang Bukit Tinggi.
Bukit Tinggi. Ada 4 je grey. Saya ingat lagi. Oh ya. Total motor ada yang mula-mula gitu kan. ada 13 atau 15 tu motor. Bukit Tinggi dengan dana baik. 4 grey hari ni kita nampak biru kalah. Okey, satu biru ada datang hari ni. Abang Pian dari mana ni Abang Pian? Ada bawa Dari mana? Saya daripada Pantai Selatan, Pantai Selatan Sungai. Okey. Right. Warna blue, warna blue. warna blue. Abang Talib orang sini kan? Saya orang sini Sungai Tua. Sungai Tua. Abang Talib ni otai kita. Ni paling otai kat sini. Nampak sihat alhamdulillah kan. Hari tu tak join Yang sebab apa tu? saya kena virus, mulut kena virus. Mulut kena virus. Saya makan 8 hari tak boleh. Langsung telan air liur pun menangis. Punya sakit. Tekak-tekak Dia mulut tu dia jadi pecah-pecah semua habis. pecah-pecah macam ulcer tu kan. Jadi Pecah ulcer. pergi klinik 2 kali. Dia bagi ubat ulcer apa semua Thailand. Pergi hospital, ini bukan ulcer dia kata. Ini virus. Virus. Dia bagi ubat tu makan 2 kali lega. Tapi baru boleh makan bubur. Tapi nampak kurus sikit. Memanglah pun 8 hari. Puasa. 8 hari tu tak makan. Bukan puasa lagi, dah 24 jam tak makan. Oh Allah. Perut punya dah lapar. Dugaan. Habis 8 hari dekat 10 kilo turun. Allah. Hospital Selayang. Saya lala pergi hospital Selayang. Pergi klinik 2 kali, dia bagi ubat ulcer. Ada hikmah tu. Itulah. Ada hikmah tu kenapa. Saya tengok gambar-gambar pergi Bukit Bingku apa semua. Angin. Itulah. Tapi nak buat macam mana kan? Tapi best lah Sungai Talan tu. Itulah. Kita dah panas-panas. Memang hari tu panas. Panas sepanjang hari. Dapat sungai. Sejuk. Ni Bami jadi datang. Abang Mi biasa jadi. Dia semangat tu. Pasal seorang sangkut tu kan tunggu suami. Okey, Mr. President dah sampai. Brother Luke daripada Bangi. Dia seorang motor rap cantik hari ni. Sama dengan Bangi? Saya kajak ni Bandar Tek. Bandar Tek. Nama apa? Asmadi. Asmadi. Okey, brother kita Asmadi. First time join ke dah? First time. 2 kali sebelum ni terlepas balik kampung. Ya. Okey. Fikri Rosli Ya. Go. Okay. Abang ni kena. Ya, thank you so much. Abang apa tadi Pian? Asmadi. Okey, Asmadi. First time join. Ini kau. Mana? Dia tak hati-hati. Okey, brother Rin dah sampai. Ada satu motor apa ni? ADV 160. Nampak kecil ke ADV ni? Ini BBS. Betul motor naik 2 orang. Dia kata Sungai Tua tapi pukul 7 tadi ya. Tarah lah ini. Saya boleh baca tadi tu. Brother Rin kita daripada Ceras. Dia atas ni, dia duduk. Komen kita. Dia tu sama. Kalau abang naik ADV tadi ADV 160. Okey. Boleh. Okey, kita dah bergerak ke Batang Kali daripada Selayang. Dan daripada Selayang ni yang kita perasan ada majoritinya motor warna grey guys. Okey, Modenas Elite 150S warna grey. Dan hari ni ada satu je, bukan hari ni. Dekat RV Petronas ni ada satu sahaja Elite yang warna biru. Okey. Kalau kita imbas semula ride ke Bukit Tinggi, waktu tu first ride ECC ada 15 yang join dan 4 sahaja grey. Lagi 11 tu semuanya warna biru. Hari ni yang konvoi daripada Petronas ada satu je warna biru kan. Weh, ini rare ni. Alright, kita dah mula mendaki Bukit Uluyam, okay, ataupun Bukit Sungai Tua. So hari ni saya ada bawa pilihan anak saya, berat lebih kurang 60, saya lebih kurang 96. Total saya total capacity hari ni adalah lebih kurang 160. Lebih kurang 160 lah, dengan tools, dengan barang-barang lain kan.
Okay, so yes, kita berjaya mendaki Bukit Uluyam dengan baik, dengan cemerlang. Jalan berliku-liku guys. Tapi relax, kita buat santai je. Kat sini pun ada geng-geng motorcycle, bukan motorcycle, geng-geng berbasikal. Jadi kita respect each other. Let's go. Woo. Alamak, depan ni motor apa? Kapcai. Siapa yang paling depan, kita tak tahu. Rasanya Brother Rin kat depan. Kita cuba kejar Brother Rin. Dahsyat weh, ego je, ego tapi laju dia. Dahsyat. Oh, ada geng basikal. Oh, sejuk. Dah pakai windbreaker pun sejuk. Oh, kita kena hati-hati kat kawasan ni. Kiri kanan hutan, kita tak tahu jalan macam mana, berpasir ke, berlumut ke kan. So kita hati-hati sikit. Alright, kita dah dapat dekatkan jarak kita dengan grup yang pertama. Sebenarnya masih ada lagi grup kat belakang. At least kita duduk tengah-tengah ni, kita jadi perantara lah. Okay, kita jadi perantara, marshal. Okay, bukan marshal lah. At least orang belakang dia tak terlampau jauh dengan saya. Let's go. Let's go. Woo. Okay, kita dah sampai Caltech Batangkali. Woo. Assalamualaikum. Lupa buka. Sorry. Viral. Pemain kita. Otai. Mazul lah ni semua kan. Sikit je. Apa talik tu bang? Kita daripada Petronas Layang. Tapi tengok yang baru. Assalamualaikum. Sorry lah, saya tak buka glove. Semua daripada sini ya? Kajang apa? Kelang apa? Pot Kelang. Wish. Gerak dengan Bairul? Elmina. Okey. Siapa punya? QJ. Ada problem ni tak? Crack exhaust? Dah, baru tukar. Dia tukar material lain ke? Sama ke? Second batch ni dah okey lah. Panas sehari. Berapa pecah? Okey, kita berada di Caltech Batangkali. Dan hari ni kita cuba kira ada berapa? 1, 2, 3 sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16, 17, 18, 19. Okey. Kemudian cilik 19. Okey, 20. Ego 20, 21, 22. 22 total. Baik, 22. Abang orang sini? Saya. Sungai Tua? Batang Kali? Oh, belakang rumah kat sini dah. Allah, best dekat. Mana geng-geng yang belum. Okey, abang nama apa? Saya Rizal. Rizal. Dalam grup panggil LJ. LJ. Sebatang ke Batang Kali. Terima kasih Ustaz. Alright. Luke, terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey, Abang Rizal. Okey. Alright, let's go. Kita nak bergerak ke tempat sarapan. Woo! Oh ya. Oh. Abang Rizal bawa kita makan kat mana hari ni? Kita tengok apa yang padu kat sini. Nasi lemak rasanya. Masuk sini pula. Hai, main pusing-pusing. Aduh. Parking sini lah. Okey, hari ni kita sarapan dekat restoran Sepakat Batang Kali. Ay, ada sate lah. Ada sate guys. Iman Sate. Okey, kita sarapan nasi lemak lauk rendang dekat apa nama kedai? Sepakat. Restoran Sepakat. Okay, Abang Long makan apa? Nasi lemak lauk ayam goreng dah saya makan. Sekarang kita nak teruskan perjalanan ke Bukit Rendang ni sedap gila guys. Dia kalau makan pulut memang marvelous. Sedap.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fi 'ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wa anfina hisab. Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah teman dalam perjalanan ini agar kami selamat sampai ke destinasi. Kurniakanlah kami kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini. Permudahkanlah perjalanan kami dan berikanlah kami sepanjang perjalanan ini tubuh badan yang sihat. Sampaikanlah kami ke tempat yang kami tujui sehingga sempurna hajat kami. Jadikanlah perjalanan kami ini, ya Allah, perjalanan yang bermanfaat. Permudahkanlah kami untuk melihat keindahan dan alam ciptaan-Mu, ya Allah, agar kami insaf betapa kerdilnya kami di sisi-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa berzikir dan memuji kebesaran dan keagungan ciptaan-Mu. Berikanlah pengajaran yang berguna agar kami dapat memanfaatkannya kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Teguhkanlah hati kami dalam menerima apa jua ujian-Mu dalam perjalanan ini. Maha suci Engkau, ya Allah, yang memudahkan perjalanan ini, dan sesungguhnya kami mengadu dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita dah singgah Petron dengan Petronas untuk isi minyak. Sekarang kita akan bergerak ke Bukit Fraser. Okay, kita paling lambat sekali sebab kita nak setting kamera, setting mic dan semualah untuk rakaman hari ni. So jom kita kejar dia orang. Okay, sebelah kiri kita ni Sungai Ciling. Ada kereta-kereta ni semuanya kebanyakannya yang naik basikal lah. Terus ke Fraser Hill. Okay, kita ceritakan pengalaman kita. Sebelum ni saya ni selalu ride basikal. Okay, tu antara tempat RV yang kita start untuk naik Fraser, Sungai Ciling. Dan saya juga pernah start daripada Masjid KKB Kuala Kubu Baru dan terus sampai ke Fraser Hill. Dan hari ni buat pertama kalinya, okay, sejarah telah tercipta di mana saya naik ke Fraser dengan skuter Monas Elite 150S. Cumanya kita dah ketinggalan jauh sebab kita start lambat tadi. Tapi tak apa, kita santai-santai. Yang penting kita sampai. Minyak pun dah isi, motor pun dalam keadaan baik, servis. Barulah sedap panjat Bukit Fraser. Bawa pilihan pun tak ada masalah. Oh, sini ini mesti rain look semua ni akan main corner kat sini. Saya tak berani sebab tadi saya isi minyak melimpah. Takut tayar licin ke apa ke. Saya tak berani nak buat corner sangat kat sini. Relax je jalan. Yang penting selamat kan. Okey. Dan saya duk terfikir macam mana dulu saya boleh lepas naik basikal. Okey, sepanjang jalan ni bukit saja guys. Bukit je. Dia bukan bukit yang curam tapi bukit yang panjang yang sedang-sedang. Dia tak curam sangat tapi dia still mendaki. Korang boleh lihat lah macam mana jauhnya panjangnya bukit ni.
Tak silap saya adalah nak sampai ke atas dalam 18 km kot. 18 ke 25 km. Maaf kalau saya salah. Kalau daripada Sungai Ciling tu mungkin dapat 18 km. Kalau daripada KKB mungkin dapat dalam 28 ataupun 30 km. Bila nak sampai ni guys? Ada macam ni jalan, macam ular. Okay, selekor tajam guys. So hati-hatilah kalau motor biasa-biasa ni, tayar biasa ni, kita janganlah ambil left sangat, relax je. Follow je. Kita masih tak jumpa kawan-kawan elite Aduh, laju ni dia bawa. Ke saya perlahan? Aduh, ya, saya perlahan. Saya takut dekat corner ni. Setakat corner-corner manja ni boleh lah. Depan saya ada Waisuku guys. Kita potong Waisuku ni. Ada geng basikal juga. Okey, kita dah nak sampai gap. Perkataan gap tu saya tak keluar tadi. Okey, nak sampai gap dah. Sampai. Okey, alhamdulillah. Semua elite. Kita menawan Bukit Fraser hari ni. Ya boleh Paruh perjalanan. Siapa kata elite tak power? Power. Elite power. Sampai sini dah ni. Genting apa lagi? Semua kita dah tawan dah. Baik ni. Kita photoshoot dulu kat sini. Kita tak kira ada berapa dari sekali kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Sini ada 1. 21, 22, 23, 24, 25, 24. Long test ni bukan lah. 24, ok. 21 elite, 3 motor skuter lain. Dah sampai Bukit Fraser. Sampai guys. Okey, alhamdulillah kita dah sampai Bukit Fraser.
Penuh guys dekat apa ni? Menara Jam, Fraser Hill. Penuh. Keliling motor kita je. Mana ni? Okey. Ada ruang sikit lagi ni. Aduh. 5 buah lagi cukup. Full. 5 buah lagi. 5-6 buah lagi. Okey, ni warna-warna kita. Semua okey? Semua okey? Oh. Terbaik. Baik. Okey, sekarang kita dalam proses. Kita nak tampal bukti. Yang mana kita dah sampai sini. Sesi menampas stiker. Sama mana stiker kita nak tutup ni? Okey, sini. Ya. Bismillah dulu. Sini eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Hadir. Ini bukan mentalib Bantalib. Ya, bukan. Gambar couple pun ada ni. Aduh. Okey. Tanda hadir ni, brother look kita. Hadir. Okey, settle tampal stiker ECC. Tak, tu kiri. Boleh lah. Apa tu? Dia orang jaga. Kena hiking ke bawa motor? Semua kat sana dia. Semua cukup. Bawa motor. Motor jangan. Motor kena bawa hilang. Jom. Okey, kita dekat restoran puncak Fraser Hill. Boleh tengok keliling ni. Tapi yang paling tak tahannya apa tau? Uncle ni parking truck belakang kita guys. Durian Musang King guys. Aduh. Tapi baik uncle, thank you uncle. Bagi kami rasa, semua dapat rasa kan. Musang King. Grade A kan, grade A. Tapi dah habis, dah clear. Apa tu dapat rasa? Dapat kan? Aduh, Musang King guys. Uncle ni baik. Okay, uncle orang Fraser. Orang Fraser dia kena uncle ni. Okay. Durian baik-baik, durian cantik. Cantik durian dia. Alhamdulillah dapat makan durian. Yang ni bukan juga. Ya ke? Siapa ni? Bismillah. Musang King guys. Lauk Musang King grade A. Tim Modena dapat makan hari ni. You all kena support ni masuk YouTube punya. Okay. Ni Uncle Fraser, siapa duduk Fraser mesti kenal punya Uncle ni. Uncle, promote sikit masuk YouTube. Siapa nak jumpa Uncle, nak durian Musang King grade A. Okay, dekat Fraser Hill, dekat restoran puncak ni, food court. Okay, datang mana Uncle Wong. Ini sudah umur 30 tahun Uncle tu. Berniaga durian 30 tahun. Ini durian pun pokok tua. Cantik oh. Semua coklat dia. Oh, Musang King. Alhamdulillah kita dah habis makan. Bukan makan lah, minum-minum dekat food court puncak Fraser. Okay, dan kita nak sambung perjalanan ke Lemang Tok Ki.
Okay, ni motor-motor yang ada. Okay, dekat puncak Fraser, restoran puncak Fraser. Okay, nampak kan? Bukan main-main Elite. Genting boleh tawan, Fraser boleh tawan. Yang penting kita konvoy. Okay, jom kita nak bergerak ke next location. Makan tengah hari. Let's go. Okay, kita dah bergerak. Saya tak tahu ke mana. Tak silap, sini jalan mati lah. Ada satu hotel kat sini. Oh, ada jalan. Ada jalan keluar. Turun ke Raup Kuala Lumpur. Okay. Okay, ni jalan pertama saya lalu lah. Sebelum ni saya turun dekat Menara Jam tadi. Sana pun boleh turun juga. So, sini rupanya jalan basah guys. Pelan-pelan sikit. Apa dong? Bishop Trail. Okey, sini ada jalan satu lagi turun. Kita layan angin sejuk. Sweater tak pakai. So, kita layan lah. Ada kereta naik. Hai. Jom kita harap Abang Irul akan realisasikan impian pecinta-pecinta durian untuk makan durian di kawasan Raup, kawasan Bentong. Baru balik senang hati. Tadi kita dapat rasa-rasa lah Musang King. Okay, boleh lah Musang King ni nak kata nak kata sedap tu sedap lah juga untuk orang yang suka rasa kelat-kelat pahit. Bukan kelat lah, macam pahit-pahit. Ada manis, ada pahit, ada banyak variasi yang Musang King ni. Boleh lah, dia boleh makan tapi tak boleh banyak lah untuk tekak saya. Untuk rasa-rasa 3 ulas, 4 ulas, boleh lah. Tapi kalau orang belanja, saya boleh je makan 2 biji, 3 biji, tak ada masalah. Okey, jom kita sambung perjalanan pergi ke tempat lunch. Katanya Lemang Tok Ki. Handsome lah guys. Macam nasi handsome. Tengok saya punya kawan depan ni, dia dah pasang crash bar. Terus nampak motor touring. Okey. Absorber pun dia dah tukar RCB tak silap. Lepas tu banyak stiker kawan saya ni. Dekat helmet ada stiker, dekat box ada stiker. Oh, nikmatnya dapat angin sejuk. Beruk besar ni. Alah, kecil ni. Yang kat belakang tu besar. Apa? Besar kan? Tu nama dia beruk.
Sampai dah. Okey semua, kita dah sampai Lemang Tok Ki dekat Raub guys, kat Raub daripada Bukit Fraser. Kita terus ke sini. Tu member semua dah lapar. Jom makan, jom. Okey, Lemang Tok Ki. Kat sini tak ada stiker kita. Nanti kita tampal lah So now kita kena beratur. Kena beratur lah guys. Ini watak apa ni? Ringgit. Mana nak ringgit? Ada beza ke tak? Duduk ni kan? Ayah daging. Ha? Ayah daging. Oh. Kita ambil daging lah. Daging guys. Ayam bakar guys. Semua sama Oh dia tak ada bagian isi. Semua paha. Lemang dengan ayam bakar. Oh nasi kena pakai sendiri. Jom kita ambil nasi. Suka yang bau. Mana bau kapatin lah? Bukan. Bukan. Ni tenggiri. Tapi ada bau dia. Tenggiri. Saya ada bau tadi. Patil. Patil terpoyak. Oh sinilah. Patil terpoyak guys. Dan ini dah ada ayam bakar. Kita ada pakai terpoyak. Dia bersetengah kau mana? Ayam bakar pun baik bang. Baik. Kita tak ambil. Okay, alhamdulillah kita dah siap makan. Okay. Tengok ni licin. Lemang, rendang, patil terpoyak, ayam bakar dengan nasi. Memang sedap. Okay. Lemang Tok Ki dia sangat berlemak, masin. Lepas tu rendang dia sedap. Patil terpoyak dia kau-kau sedap. Puas hati sebab kita ride jauh tadi daripada Fraser nak ke sini. Saya rasa ada dalam 30 km ke 50. Minta maaf kalau saya tersilap lah. Daripada Bukit Fraser ke sini ada 30 ke 50 km. Dan sampai-sampai dapat makan lemang, patil terpoyak. Memang syahadu guys. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
gerak balik dah. Okay, kawan-kawan semua dah gerak balik. Saya lambat sikit tadi pergi tandas lah, pergi surau. So memang puas hati hari ni. Memang puas hati. Sekarang kita nak pergi singgah beli durian lah kan. Banyak durian. Alhamdulillah, kita dah siap makan dekat Lemah Toki. Kawan-kawan semua dah gerak. Saya lambat sikit tadi, ada singgah surau, singgah tandas. Dan tadi beratur panjang sikit. So memang best lah, puas hati hari ni. Let's go. Okay, kita dah siap beli durian. Nampak ada plastik kuning kat depan saya ni. Kita dapat dalam kampung RM7. RM7 sekilo. Okay, kita beli dalam 5 kilo tadi. Sekarang korang tengok saya kat mana. Melayan anak bujang. Anak saya nak pergi Genting Highland. Dia tak pernah naik motor lagi. Pergi Genting Highland. Dulu pernah lah kecil-kecil. Kita naik kabel car kan. Hari ni kita bawa naik motor ke Genting Highland. Sejuk guys. Hei, nampak jalan basah-basah ni baru hujan. Memang sejuk. Sebaik pakai glove kan. Kalau tak pakai glove ni, aduh, beku tangan. Yeah, sikit lagi nak sampai. Itu dia Genting Highland First World Hotel. Oi, berkabus guys. Tak silap nampak dekat papan tanda tadi 19 darjah Celsius sejuk ni. Tapi still tak sejuk sebenarnya. Bukanlah tak sejuk, tapi sebenarnya saya nak lagi sejuk 10 ke kan. Tapi tak apa, 19 ni pun dah kira sejuk. Kita cari parking dulu. Okay, kita daripada ride dekat apa tadi? Kita pergi mana tadi? First kali Selayang, jumpa kawan-kawan. Lepas tu pergi Batang Kali. Lepas Batang Kali kita pergi Kuala Kubu Baru. Lepas Kuala Kubu Baru kita naik Bukit Fraser. Daripada Bukit Fraser kita turun pergi Lemang Toki. Daripada Lemang Toki kita datang Genting Highland. Tiba-tiba sampai guys, ada anjing. Wish. Like okay, sekarang kita nak ambil angin sejuk dekat Genting Highland sebab anak bujang ni minta. Dia kata, ayah jom pergi Genting Highland. Kita pun datang sini. Tanya penat tak penat? Dia kata tak penat. Nak naik juga. So kita dah sampai. Okay, so kita ambil udara segar kat sini. Dan kita lepak-lepak sampai puas baru kita balik. Petang masih muda, sekarang pukul 5.20, 5.25. Okay, berkabus guys. Okay, semua kita dah sampai rumah. Allah, keluar rumah tadi pukul 6.50 kan? Aku 7 lah, aku 7. Sekarang dah pukul 7 lebih 7. 7.10 minit. Alhamdulillah kita selamat pergi dan selamat pulang. So rasanya video kita sampai di sini sahaja. Kita dah penat. Korang-korang semua jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe yang banyak. Okay, kalau boleh share sekali, share sekali. Itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye.